Korang nak tahu sangat kan? Rydell Matte ni, dia bawa motor. Dalam motor tu ada apa yang orang nak tengok kan? Kakak. Buat. Apa? Ayo. Bawa motor pun meeting ke? Yalah, kejam ah. Apa Tan? Kakak, saya mau tanya, apa ada dalam box? Pizza. Siapa dia? Tak tahan lapar punya. Jam. Berhenti buka makan. Terus pak. Okay, beg baju. Baju seluar. Untuk nak pergi syuting lah. Shooting, meeting. Sebab Pink ni memang jenis orang yang satu hari pergi meeting banyak, shooting banyak. So, kena ada banyak baju lah nak tukar-tukar. Bawa seat. Bawa seat pun? Seat mata. Tu ni dalam ni ada bag lagi. Ada cap, handphone, sabun. Sabun pun lah? Main sabun. Iron. Ayo kakak, kita ride kak. Kita ride tetap ride. Rambut biar komod, baju jangan komod. Sekejap lagi aku tunjuk kat korang macam mana aku iron baju. Okey, kalau kau dah rushing dekat sofa pun boleh jadi. Ni ada alas. Tapi kalau kau rushing, kau boleh iron dekat sebelah motor. Jom tunjuk saya. Kau boleh jadikan motor kau bagi tempat gantung. Lepas tu kau iron je. Pak. Ni material cotton. Kau tak ada yang bot? Atas motor pun boleh, geng. Pak. Atas motor pun boleh. Kepada geng-geng ladies kat luar sana. Kau tengok aku yang tudung macam mana. Kau boleh buat macam ni je.